Okay, tahun ni ada banyak filem-filem yang keluar dekat Netflix. Tapi satu-satunya filem yang aku rasa paling menarik aku tonton tahun ni, paling berjiwa, filem ni. Frankenstein mengisahkan tentang seorang doktor, seorang saintis yang bernama Victor Frankenstein. Sangat obses dengan kerja dia dan dia dibesarkan dalam keluarga yang sangat mewah, sangat kaya. Ayah dia seorang doktor yang sangat-sangat hebat pada zaman dia. Tapi ada satu tragedi yang membuatkan Dr. Victor Frankenstein ni, dia dah set mind dia daripada kecil lagi untuk buat lebih lagi daripada doktor biasa, daripada ayah dia. Ayah dia doktor yang hebat, dia nak jadi lebih lagi. Dia nak hidupkan orang yang telah mati. Mula-mula dia dapat hidupkan tengah badan, ada serta-serta anggota, tapi selepas tu dia berjaya hidupkan satu tubuh. Dan walaupun benda tu satu kejayaan bagi Dr. Victor Frankenstein ni, tapi selepas tu benda tu jugalah yang jadi mimpi yang sangat-sangat buruk buat Dr. Victor Frankenstein ni. So filem ni diarahkan oleh Guillermo del Toro. Macam mana aku nak cakap, cerita ni dia punya visual dia stunning. Watak creature dalam filem ni dia tak adalah pelik macam Pan's Labyrinth. Dia watak manusia yang dah mati, jasad yang tak ada nyawa, tiba-tiba bangun balik. Tapi yang paling menarik aku rasa sebabkan lakonan Jacob Elordi sebagai The Creature ni. Cara dia berjalan, cara dia bercakap, cara dia gerakkan tangan, semua tu bagi roh untuk watak creature dalam filem Frankenstein ni. Buatkan filem Frankenstein ni sebuah filem yang bagi aku antara filem yang terbaik aku tonton untuk tahun 2025 ni. Watak The Creature ni bukan saja menggambarkan satu watak yang seram, dia juga menggambarkan ketakutan, kesunyian, rasa sengsara hidup tu. Kau tengok lakonan Jacob Elordi sebagai The Creature dalam filem Frankenstein ni memang betul-betul padu kan. So macam biasa, kalau korang nak tahu rating untuk filem ni, korang boleh tengok dekat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. So aku nak tanya dengan korang, adakah korang enjoy tengok cerita Frankenstein ni? Apa pendapat korang? Cuba komen kat bawah. Nyaman.